Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Antara isu yang hangat diperkatakan beberapa hari kebelakangan ini ialah isu menangguhkan haji kerana mengutamakan kemenangan politik. Berdasarkan kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Banyaklah pihak yang memberikan respon, komentar dan seumpamanya. Jadi saya pun tak nak ketinggalan lah nak berikan sedikit pandangan. Ya, memang dalam fiqh Islam ada apa yang disebut sebagai fiqh aulawiyat, ya, fiqh keutamaan, iaitu mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting, ataupun mengutamakan yang wajib daripada yang sunat. Ya, umpamanya ya, kita baca sirah beberapa salafus soleh, ya, tentang membatalkan niat untuk pergi haji kerana sesuatu yang pada pandangan mereka lebih penting. Ya, umpamanya sebagai satu contoh, diceritakan bahawa seorang ulama yang zuhud, yang terkenal dengan pemurahnya, iaitu Abdullah bin Al-Mubarak, yang lahir pada tahun 118 Hijrah. Pada suatu masa beliau bersama rombongannya berangkat untuk menunaikan haji sunat lah ni, ya. Jadi dalam perjalanan salah seekor burung yang dibawa oleh rombongan Abdullah ni telah mati. Jadi pembantunya mencampakkan burung yang mati itu ke tempat buangan sampah lah. Jadi apabila burung yang mati itu dicampak dalam tempat pembuangan sampah, Abdullah nampak ada seorang wanita pergi kutip burung tu, bangkai burung tu. Jadi Abdullah perhatikan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Lalu Abdullah mendekatinya dan berkata, "Kenapa kamu ambil bangkai ini? Ini tidak halal dimakan." Jadi wanita itu menceritakan bahawa memang tidak halal dimakan, tapi halal bagi dia sebab dia tinggal dengan adik perempuannya yang memang tidak ada makanan langsung. Jadi dia terdesak, kan, ini je yang ada. Jadi Abdullah pun terkesanlah, ya, dengan luahan wanita itu. Lalu dia panggil pembantu dia yang pegang duit lah. Dia tanya, berapa perbelanjaan yang kita bawa untuk pergi haji. Jadi pembantu dia jawab, kita ada 1,000 dinar. Jadi Abdullah kata, okey, tinggalkan untuk kita 20 dinar, jadi untuk perjalanan pulang, dan lebihnya beri kepada wanita ini. Jadi maknanya bayangkan, kerana menolong seorang yang kelaparan tu, Abdullah membatalkan niatnya untuk pergi haji. Jadi dia cuma ambil 20 dinar untuk bekalan kembali ke tempat asalnya. Itu satu contoh. Contoh kedua yang saya ada baca ialah seorang ulama terkenal juga, yang terkenal zuhud, ya, nama dia Bishr Al-Hafi, ataupun ada yang baca Bashar Al-Hafi. Ini seorang yang zuhud. Suatu ketika seorang anak muridnya datang meminta izin untuk menunaikan haji sunat. Tahun lepas dah pergi, tahun ni nak pergi lagi. Jadi Bishr bertanya kepada muridnya tu. Dia kata, apa yang mendorong kamu untuk pergi haji? Adakah kamu seorang yang zuhud, kamu tak perlu duit? Ataupun kamu rindu Baitullah? Ataupun kerana nak cari keredaan Allah?
Jadi muridnya yang bertanya tadi jawablah, dia nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bishr bertanya kepada muridnya, mahukah aku tunjukkan kamu cara untuk mendapat keredaan Allah tanpa kamu pergi musafir? Duduk kat rumah ni pun dah boleh mencari keredaan Allah. Jadi muridnya kata, naklah kan. Lalu dia berkata, kamu pergi cari 10 orang yang tak mampu bayar hutang, kamu tolong selesaikan hutangnya. Dan pergi cari orang miskin, orang fakir yang tak cukup makanan, kamu bantu dia. Pergi cari ayah yang terpaksa tanggung anak-anak, tak cukup belanja, kamu bantu dia meringankan bebanan. Jadi dia kata sesungguhnya membantu orang yang susah tu lebih afdal daripada 100 kali haji sunat. Jadi setelah dia berkata begitu, dia tanya anak murid dia, sekarang macam mana? Kamu nak pergi haji juga ke ataupun nak terima cadangan dia? Jadi muridnya berkata, bahkan saya nak pergi juga buat haji. Jadi apa komen Bishr ataupun Bashar? Dia kata, itulah dia kata, orang ni dia kata kalau dia kumpulkan harta, ada sumber yang syubhah, macam itulah dia kata dia akan membekas dalam jiwa, di mana jiwa ni akan merengek supaya kita penuhi kehendak dia. Jadi penuhi kehendak dia, jadi dia macam kaburkan pandangan kita. Kita buat amalan yang nampaknya soleh, tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, yang sangat terkesan dengan kisah ini. Jadi berdasarkan kisah-kisah ini kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni, para ulama khususnya dari Kesatuan Ulama Palestin dan Kesatuan Ulama Muslimin sedunia memberikan pandangan bahawa menunaikan haji dan ataupun umrah sunat sepatutnya dibatalkan, digantikan dengan bantu saudara-saudara di Palestin, jihad mereka untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, sehingga mereka berkata berdosa untuk pergi umrah sunat, sedangkan kos itu boleh digunakan untuk membantu perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tengok Abdullah bin Al-Mubarak tu nak tolong seorang pun, seorang kelaparan terpaksa makan bangkai tu pun dia membatalkan niat nak pergi haji sunatnya. Jadi apa lagi sekarang jutaan umat di Palestin tu dalam kelaparan, tak cukup makanan, tak cukup senjata untuk lawan musuh dan sebagainya. Jadi ramai di kalangan kita tidak rasa itu lebih utama daripada pergi menunaikan umrah sunat berkali-kali. Jadi itu patut menjadi renungan kepada kita lah. Kemudian berbalik kepada antara PRK dengan pergi haji ni, kalau kita lihat ulama ni membatalkan umrah sunat kerana tuntutan yang memang ketara jelasnya. Tapi kalau PRK yang akan berlangsung minggu depan ni, wallahu alam, kalau bagi saya menang calon parti PAS ataupun lawannya pun, dia tidak memberi apa-apa kesan kepada Islam, sebab yang bertanding kedua-duanya orang Islam yang mana berbeza ijtihad politik sahaja. Jadi kalah atau menang calon PAS ni, dia tidak memberi kesan kepada pembentukan daulat Islamiah ke, tidak memberi kesan kepada lebih meninggikan syiar Islam ke, kan? Sebab kalau dia kalah pun, yang menang itu tetap akan melaksanakan Islam dalam batas undang-undang yang berlaku di negara kita ni. Dan kalau menang PAS pun, dia tidak boleh mengubah apa-apa pun, kan? Tetap jadi pembangkang juga. Lebih lagi kalau kita tengok perjuangan PAS sendiri pun, walaupun didakwa sebagai berlandaskan Islam, tapi setakat ini kita belum nampak kejayaan yang ketara dari sudut pembangunan Islam, pengembangan syiar Islam, khususnya di negeri-negeri yang diperintah oleh PAS sendiri pun kita tidak nampak perkembangan Islamnya lebih baik daripada negeri-negeri yang diperintah oleh
pihak lain. Jadi wallahu alam, pada pendapat saya tidak ada masalah untuk umat Islam pergi terus menunaikan haji atau umrah walaupun terpaksa meninggalkan PRK ini, kerana dia tidak nampak masalah yang ketara untuk kita menangguhkan haji atau umrah hanya kerana nak undi calon PAS. Wallahu a'lam.